Hai, Assalamualaikum. Saya Ariana. So, hari ni kita akan lukis menggunakan app GoPaint, okay? Macam biasa, first kita customize ni. Tak payah customize lah kan. Macam biasa kita akan guna Canva macam ni. United Canva lah. Okay. Hari ni korang boleh suggest nak buat apa. Dan korang boleh komen je kalau nak buat apa. Bukan suggest lah. Okay, saya hari ni saya akan buat first time lukisan. Okay, so first time lukisan ni kita akan try untuk buat jangan lupa yang ni hanya Huawei, ada dalam app Huawei sahaja, app gallery. Okay, lepas tu dia punya nama app ialah GoPaint. Okay, ni dia punya nama. Sekarang saya nak kena padam semua ni dulu. Okay, hari ni kita tak tahu lagi kita nak lukis apa. Cuma korang boleh guna blend 2 untuk jadikan watercolor. Okay, tengok manakah saya suka warna biru, saya akan buat warna biru lah. Macam ni. Tengok. Oops, kecil sangat. Bukan macam ni jadi dia. Dia akan jadi best. Cuma ni, ni, tengok. Korang boleh lukis macam mana korang nak. Lepas tu dia macam jadi watercolor lah. Ni saya dah favourite kan. Korang kena cari dalam aplikasi GoPaint, cari blend 2. Saya rasa blend 2 saya tak tahu kat mana. Lepas tu kalau korang nak lukis biasa, korang tekan drawing pen, jadi macam ni. Okay, sekarang kita start drawing. First kita ambil blend 2. Lepas tu kita guna warna biru, sebab kita nak buat macam ala-ala langit lah. Macam langit. Okay, saya akan try buat langit dia. Okay, macam ni. Lepas tu kita campur sikit dengan warna biru pekat sikit. Okay. Kita buat je macam ni. Okay, korang boleh nampak kan macam ni. Okay, dah jadi macam ni. Korang tambah lagi warna biru mana-mana yang korang suka, supaya dia jadi macam lebih cantik daripada biasa. Tengok dia macam berupa color-color sikit. Lepas tu kita guna warna biru yang paling cair untuk bawah. Kalau korang tak tahu warna apa, kalau korang nak tiru color dia, korang boleh tirulah kot kat sini. Okay, sekarang kita guna color biru cair tapi dia ke bawah macam ni. Okay, ni nampak pekat sikit kan. Okay, the last one kita akan guna biru yang betul macam ni. Okay, sekarang kita dah buat langit. Kita nak buat awan pula. Kita buat paling putih. Buat bulat macam ni. Lepas tu campur ke bawah sikit. Lepas tu campur ke bawah sikit. Tajuk ni ialah langit dia. Lepas tu kita ambil brushing pen ni. Kita guna color warna hitam. Okay, kita lukislah burung. Okay, lepas tu kita boleh lukis pelangi menggunakan ni. Lepas tu kurangkan dia jadi kecil sikit. Nanti besar sangat susah kita nak color. Guna warna merah first. Merah. Okay, kuning, oren kan. Okay, nampak oren, korang tahu oren, kuning. Lepas tu hijau cair lah.
Lepas tu baru hijau pekat. Hijau pekat. Lepas tu biru cair, biru pekat tu kita buat jadi warna biru je. Sebab kita dah tak muat. Sekarang kita dah jadi. Lepas tu kita boleh je nak tambah apa-apa kat sini. Kalau korang nak undur, korang tekan yang ni. Okay. Lepas tu ni kita nak kena lukis matahari menggunakan warna oren. Okay, ni nombor dia FFA200. Okay. Lepas tu okay, kita color brush ni. Lepas tu kita guna warna kuning. Okay, dah jadi. Lepas tu korang buat. Lepas tu korang boleh guna warna biru lagi sikit. Okay. Lepas tu sekejap, kena undur dulu. Kita guna besar lagi. Okay, tap je kat sini. Okay, lepas tu sini sikit. Astaghfirullahaladzim, besar sangat ni. Okay, lepas tu kita guna warna kuning macam bintang. Bintang mestilah kita kena buat kecil kan. Bintang sebenarnya besar, tapi dia jauh dia jadi kecil. Okay, itu sahaja untuk video kita kali ni. Selamat membuat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Lagi satu, saya nak cakap, kalau app ni korang boleh guna dekat GoPaint sahaja. Hanya untuk tablet Huawei. Okay, bye. Dan jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Bye.